Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 dan tajuk buku cerita kami ialah Aiman dan Dunia Batik. Baik, buku cerita kami Aiman dan Dunia Batik dalam penceritaan tidak terlalu ringkas dan boleh dipahami. Penggunaan ayat yang sesuai dan dipahami, ayat yang menarik dan tiada unsur kekerasan, moral yang jelas dan memiliki visual yang tidak terlalu padat dan tidak mengganggu aliran cerita. Di sini kami membuat perbandingan antara buku luar negara dan buku dalam Malaysia. Antara buku luar negara yang kami membuat perbandingan adalah The Very Hungry Caterpillar. Buku ini mempunyai penceritaan yang sangat ringkas dan terlalu mudah untuk kanak-kanak yang besar. Yang kedua, buku cerita Where the Wild Things Are. Sesetengah kanak-kanak mungkin sukar untuk memahami emosi kompleks atau simbolik yang ditampilkan dalam cerita. Buku cerita yang ketiga ialah Green Eggs and Ham. Buku ini mempunyai struktur dan pengulangan ayat yang membosankan. Buku cerita yang keempat, Goldilocks and the Three Bears, di mana watak utama Goldilocks tidak dikenakan sebarang akibat atas perbuatannya yang boleh menghantar mesej moral yang mengelirukan. Dan buku cerita yang kelima, The Giving Tree. Buku cerita ini terlalu suram atau sedih oleh sesetengah pembaca dan mesej pengorbanan diri boleh ditafsirkan secara negatif. Buku dalam Malaysia pula yang kami telah buat perbandingan antaranya adalah yang pertama, Upin Ipin, Seronoknya di Kampung. Penceritaan buku cerita ini terlalu ringkas dan mesej moral kurang jelas. Yang kedua, buku cerita Puteri Gunung Ledang. Penggunaan bahasa klasik yang sukar dipahami menyukarkan pembaca untuk membaca buku cerita tersebut. Yang ketiga adalah buku cerita Si Tanggang Anak Derhaka. Buku cerita ini memiliki elemen hukuman keras. Yang keempat, buku cerita Sang Kancil dan Buaya. Buku cerita ini mempunyai perbuatan menipu yang boleh mengelirukan konsep nilai moral yang sebenar. Dan akhir sekali, buku cerita Misi Dino, Selamatkan Alam. Buku cerita ini padat dengan mesej alam sekitar yang boleh mengganggu aliran cerita. Seterusnya, baiklah, sekarang saya akan membentang tentang kelebihan buku Aiman dan Dunia Batik. Yang pertama ialah penceritaan yang menarik iaitu gabungan budaya, fantasi dan elemen mistik menjadikan cerita ini unik dan menyeronokkan untuk dibaca. Yang kedua, visual yang menarik. Reka bentuk ilustrasi yang berwarna-warni dan sesuai untuk tema batik ini mampu meminat pembaca yang cilik. Yang ketiga, memiliki bahasa orang kurang upaya penglihatan iaitu Braille. Buku ini turut menyediakan teks dalam kod Braille bagi memudahkan golongan bermasalah penglihatan untuk membaca. Dan akhir sekali, bahasa yang mudah untuk difahami. Ayat yang digunakan ringkas tetapi lengkap sesuai untuk pelajar sekolah rendah. Keunikan dan integrasi untuk buku ini ialah yang pertama, pengalaman membaca interaktif, augmented reality, iaitu unsur AR menjadikan pengalaman membaca lebih interaktif dan menyeronokkan sesuai dengan teknologi masa kini. Yang kedua, gabungan dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan kod Braille, iaitu untuk memberi peluang kepada kanak-kanak biasa untuk mengetahui tentang Braille, menyemai nilai empati dan kesedaran terhadap keperluan OKU. Seterusnya.
Seterusnya adalah memperkenalkan sastra Melayu di mana cerita tersebut mempunyai pengalaman seperti mitos dan fantasi yang membolehkan kanak-kanak untuk berimajinasi lebih tinggi. Yang terakhir adalah memperkenalkan bahasa kepada masyarakat di mana masyarakat atau kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan boleh membaca buku cerita tersebut. Seterusnya adalah sumber ilham buku cerita Aiman dan Dunia Batik. Yang pertama, buku cerita diambil daripada kisah mitos bertujuan untuk meningkatkan daya kreativiti pelajar ataupun kanak-kanak di mana pelajar boleh berfikir sesuatu yang tidak pernah wujud atau lebih kepada perkara fantasi. Yang kedua, berilhamkan daripada proses batik di mana pembaca boleh mengetahui proses-proses membatik daripada buku cerita tersebut. Yang ketiga, inspirasi daripada pameran seni di mana buku cerita itu diambil daripada pameran seni di mana kita melihat proses batik dan kita ingin mengetengahkan proses batik dalam buku cerita kami. Seterusnya adalah memperkenalkan budaya warisan. Kami bukan sahaja menerapkan dunia fantasi ataupun mitos, bukan sahaja menerapkan unsur seni, kami juga menerapkan kesusastraan Melayu dalam buku cerita kami dan seni dan juga untuk memperkenalkan seni warisan yang hampir tenggelam seperti sastra Melayu dan batik sendiri yang tidak terlalu menonjol pada zaman sekarang. Sekian, terima kasih.